Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. So ini salah satu lagi teknik yang saya ajar untuk mudah nak menang lah. Kena mudah untuk nak menang, tapi nak kena pandai. Kita tengok kat sini. Okey, kita tengok dia punya rating dia 864. Asal tadi rating dia 800, lebih tinggi lah, 864. Yang ni daripada Indonesia. Okey, so saya tengok macam mana saya buat. Kita tengok dulu ya. Okey, kita tengok saya masih gunakan skill yang lebih kurang sama je kaedah dia. Okey, masih lagi first step adalah King Gambit. Okey, kita gunakan macam biasa, buku juga tengah-tengah. Okey, kemudian bila saya tengok dia letak kuda kat sini, kita takkan boleh buat 3 step 3 step kita tak boleh buat sebab sangat sukar, sebab dia dah letak kuda. Okey, kemudian tapi saya tengok dia teruja nak makan saya punya pawn ni, dan saya tak lindung pun pawn ni. Saya kata biar dia nak makan, saya bagi je. Tapi kita kena buka queen ni, kita kena buka sebelah kanan. Okay, sebab kita punya target ni kita nak serang daripada sebelah kanan ya. Daripada sebelah kanan ni kita nak serang. Jadi kita kena targetkan, kita buka sebelah kanan ni. Kita tengok apa yang dia buka. Okay, dia makan dekat saya punya pawn ni. Dia makan pawn saya ni. So dia lebih teruja nak makan pawn. Kita ingat ni tak apa, saya tolak bishop saya ke depan. Jadi saya letak bishop saya ke depan ni, dia macam dah nampak apa yang saya nak buat. Okay, dia nampak apa yang saya nak buat. Tapi dia letak naik castle, saya pun tak tahu sama ada mungkin dia letak bishop kat sini ni, dia ingat nak attack castle dia. Okay, so saya tolak ni ke atas. Okay, so sama ada dia boleh sama ada kedua ataupun ketiga kat sini. So dia boleh dua tempat lah. So tapi eloknya naik ke atas lah, untuk halang castle, pawn castle ni daripada naik. Okay, kemudian saya akan suruhkan ni, dia dah naik, dia nak attack saya punya bishop. Sebab bishop saya tak ada cover, tak ada defense. Jadi saya suruhkan bishop ni ke belakang. Sebenarnya in purpose bishop ni ada tujuan dia. Kenapa dia tolak daripada depan ke belakang dia bukan saja-saja bishop ni tolak ke belakang. Okay, jadi kuda ni gerakan kuda ni dia nak attack bishop saya. Jadi saya tolak bishop saya ke belakang. Okay, dengan in purpose lah. Tapi dia akan ingat bahawa saya cuba menyelamatkan bishop saya, tapi sebenarnya saya memang nak letak bishop tu lah. Okay, kemudian kita tengok apa yang dia buat. Dia cuba menghalang saya punya pawn dekat castle lah. Kalau ikutkan sebenarnya saya boleh dapat lebih cepat. Okay, kalau saya letak queen saya terus kat sini, mungkin keadaan lebih cepat. Tapi saya tak nak nanti dia sedar, sebab ada kuda lagi kat situ. Jadi saya tak boleh buat. Tengok kalau sebab kita punya ni, sebab kuda dia bila ada di sini, okay, bila kuda ada di sini, dia akan menghalang sebenarnya tempat ni. Saya nak target di sini. Jadi bila kuda tu ada, jadi dia pun letak kat sini. Okay, so saya ingat saya nak pancing tapi jadi saya makan. Dan secara tiba-tiba dia makan saya punya pawn. Ini adalah satu yang sangat baik So saya buat seakan-akan cuba makan kuda je, walaupun saya tak akan boleh makan kuda di sini. Saya letak queen di sini ni seolah-olah macam saya nak makan kuda dia, tapi sebenarnya tak, saya tak makan kuda dia. Dia rasa macam tu. Jadi bila dia letak tu, saya cuma press 2 step lagi sampai ke sini. Sebab ni dah tak ada attack. Jadi saya letak, tiba-tiba dia ingat dia memang nak makan kuda dia. Okay, jadi dari kemudian rupanya saya nak checkmate. Kita tengok so step ni lah yang membawa kepada checkmate. Sebab ada bishop di belakang. Bishop di belakang ni yang cover kuda ni. Step ni dah banyak kali saya gunakan untuk menyerang daripada sebelah kanan ke sebelah kiri yang lawan lah. Jadi kita kalau guna step ni, dia sangat berkesan, mudah. Kalau siapa yang tak perasan, dia boleh buat beberapa step. Saya pernah buat 7 step, yang ni lambat sikit sebab dia kuda dia ada hadang kat situ. Okay, so, jadi kepada yang nak belajar checkmate, okay, boleh
boleh lah cuba guna teknik ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye bye. Jangan lupa subscribe channel saya Sukan9. Okay, bye.